kerajaan umat Islam tidak mempunyai kekuatan untuk mengembalikan semula khilafah Rashidah. Maknanya setelah ditimbang, kata beliau, di antara kita jatuhkan khilafah naqisah, dia khilafah Islamiah, sebab dasar tertinggi Al-Quran dan juga hadis. Itu takrif beliau dalam kitab Fiqhul Khilafah dalam menentukan negara itu negara Islam atau tidak. Kalau dasar tertinggi itu adalah Allah dan juga Nabi, itu negara Islam. Tapi kalau dasar itu bukan macam berlaku di Indonesia pada hari ini, dia bukan negara Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sejarah tidak ada kemampuan untuk menggulingkan khilafah naqisah untuk digantikan kepada khilafah Rashidah. Bahkan yang bakal berlaku kalau digulingkan terus tidak ada khilafah. Di antara tiada khilafah dengan adanya khilafah tapi naqisah tempang, lebih baik bersabar. Dan sebab itulah sebagai contoh, para ulama Al-Azhar, mereka mendapati tidak ada kemampuan. Maka kerana itulah mereka membiarkan sistem itu berdasarkan dalam sejarah Turki Osmaniyah dibiarkan raja-raja itu dilantik berdasarkan pemilihan warisan. Tapi itu bukan asal kepada Islam. Itu kerana ad-darar yuzal. Darar itu dielakkan. Tetapi mana yang kita tak dapat elakkan semua, janganlah kita hilangkan semua sehingga menyebabkan darar yang lebih besar. Oleh kerana khalifah itu adalah yang tertinggi. Melantik khalifah siapa pula? Adakah kita serahkan kepada umat Islam seluruhnya? Di dalam konsep negara Islam, yang melantik khalifah juga adalah orang yang patutnya layak menjadi khalifah. Kalau tuan-tuan buka, disebut dalam istilahnya, dalam istilah siasahnya, ahlul halli wal aqdi. Ahlul hal wal aqdi, orang yang mempunyai kriteria, orang yang mempunyai kemampuan untuk melantik khalifah adalah orang yang mempunyai tahap untuk sampai juga di antaranya tahap ijtihad. Mungkin kita boleh ambil pandangan lain, tetapi pandangan yang paling utama dalam menentukan orang ini berhak dilantik atau tidak, mestilah orang yang juga ada kelayakan. Dan sebab tu saya merasakan PAS meletakkan ilmu agama itu kerana untuk memastikan dasar PAS tidak tersasar dengan Islam. Dan kerana itu diletakkan syarat-syarat begitu. Walaupun kita meletakkan satu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, saya rasa mungkinlah hebat macam mana para ulama kita, mungkin tidak sampai ke tahap ijtihad, tetapi sekurang-kurangnya mereka letakkan PAS itu, dasar syura yang paling tinggi adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengulas ilmu agama kerana dasar ini. Kerana untuk memastikan perjalanan PAS itu tidak bercanggah dengan syarak, dan dia bukan satu ciplakan daripada Syah Iran ataupun ciplakan daripada isu Syiah sebenarnya, tetapi sebelum isu Syiah lagi, iaitu ketika mana pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka telah meletakkan yang paling alim, itulah yang sepatutnya menjadi khalifah. Betul bila Sayyidina Abu Bakar cadang Sayyidina Umar tolak, kerana beliau mengetahui antara beliau dengan Sayyidina Abu Bakar yang paling, walaupun dua-duanya sampai ke tahap ijtihad, tapi isu dia ada orang lebih terbaik, maka mengapa dilantik al-mafdul, orang yang kurang, sedangkan yang terbaik masih ada lagi. Saya rasa mungkin sekali dahulu Musi pun dah buat isyarat yang terbaik. Allah Ta'ala ala wa'ala. Jazakallah khairan jazak. Soalan daripada saya, memandangkan Ustaz dah lama di Mesir, slogan ataupun dasar kepimpinan ulama ini, saya kira sepanjanglah pembacaan saya dan sebagainya, pemerhatian saya, tidak pernah wujud dalam ikhwan muslimin. Dan bagaimana juga pula reaksi Azhar, yang institusi yang dalamnya ada golongan yang golongan yang hebat dalam agama ini, bila mana tokoh-tokoh pemimpin umat yang naik sebenarnya bukan di kalangan ulama. Dan begitu juga sebelumnya di Mesir, Turki Osmaniyah, bahkan saya kira ketika Mawardi menulis itu pun bukannya ulama yang menjadi pemimpin. Maka tidakkah seolah dia begitu idealis sehingga tidak boleh ditatbik atau diimplementkan dalam politik ketika itu ataupun hingga sekarang? 3 minit Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah sebut dalam ucapan tadi, sama ada di antara kemampuan ataupun yang sepatutnya. Isu dia, itu isu dia, bukan isu dia kita kena buat seperti itu, kita mesti ikut begini. Al-Imam Al-Mawardi hebat para ulama dahulu, walaupun beliau berada dalam zaman yang kalau ikut istilah Dr. Abdul Razak As-Sanhuri adalah Al-Khilafah Naqisah, kerajaan Islam yang tempang. Kerana pelantikan khalifah bukan berdasarkan
syura bukan berdasarkan pemilihan orang-orang yang mempunyai kelayakan, tapi beliau dalam kitab beliau menyatakan dengan tegas khalifah itu mesti seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Maknanya beliau sebenarnya kalau kita kaji, ada satu risiko, iaitu beliau akan terpaksa berhadapan dengan kerajaan yang seperti itu. Khalifahnya bukan seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat Mesir sebagai contoh, adakah kenapa Ikhwan tidak meletakkan kepimpinan para ulama? Itu isu dia lah. Dan saya nak kongsi tuan-tuan, orang Arab ni lain begitu. Bila sebut ulama di kacamata masyarakat Melayu, ini orang yang belajar agama. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau seorang doktor bedah, tapi beliau seorang ulama. Kenapa? Mereka orang Arab sana, mereka ada satu semangat untuk mendalami Al-Quran, mendalami hadis, mendalami hukum hakam syarak, walaupun mereka bukan masuk universiti. Di sini kita nak dapat ilmu agama mesti belajar di universiti, mesti belajar di sekolah. Nak dapat ilmu agama luar sekolah, yang ada mungkin ceramah, tapi pengajian secara kepakaran sampai boleh menyebabkan anak murid orang biasa tu jadi alim, mungkin agak sukar jumpa di sini. Tapi kalau di sana tuan-tuan, kalau kita lihat orang yang dibenarkan mengajar di Masjid Al-Azhar, ada yang tidak pernah walau sekali pun masuk universiti. Guru saya Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Said bin Shaltun, beliau tidak ada BA, tak ada master, tak ada PhD, tapi beliau diiktiraf keilmuannya oleh mufti Mesir sendiri untuk mengajar. Kerana apa? Dari kecil beliau menadah kitab sehingga ulama mengenali orang ini pakar, walaupun tak ada sebarang persijilan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai contoh kalau kita nak tengok sejarah lampau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kalau kita lihat, walaupun mungkin orang tak sebut beliau itu adalah seorang ulama, tapi kalau dikaji sejarah hidup beliau dan kita compare dengan suasana hari ini, macam pada hakikatnya beliau adalah para ulama, di antara seorang tokoh ulama. Bayangkan tuan-tuan, orang yang mendalami Al-Quranul Karim, bahkan sering menghadiri pengajian ilmu hadis. Dia seorang mujahid, waktu di perang, tapi bila ada waktu kosong, beliau akan mendatangi para ulama, tadah kitab dengan para ulama, sehingga disebutlah sejarah beliau juga pernah meriwayatkan hadis. Beliau dianggap sebagai salah seorang tokoh ulama hadis. Antara guru kepada beliau adalah Al-Hafiz Al-Munziri yang tinggal di Iskandaria. Kalau ada beliau jemput, ada masa beliau akan jemput para ulama datang di istana mengajar ilmu agama kepada beliau. Maknanya beliau mempelajari ilmu agama kerana untuk melaksanakan, untuk menjadi seorang pemerintah berdasarkan kacamata seorang pemerintah Islam, dia mesti ikut syarak. Kalau dia tak tahu hukum hakam syarak, macam mana dia nak jadi pemerintah? Sebab tu kalau kita lihat, ada beberapa individu tokoh dalam sejarah Islam yang mereka ini mendalami hukum hakam syarak, walaupun kalau mengikut sejarahnya beliau bukanlah berada pada zaman khilafah Rashidah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Mesir sebagai contoh, mengapa kalau saya nak kongsi, Al-Ikhwan tidak meletakkan kepimpinan ulama? Pertama, kalau kita lihat orang Ikhwan itu sendiri, di dalam Ikhwan ada para ulama daripada Al-Azhar Syarif. Ada juga yang bukan tokoh ulama, tapi mereka mendalami ilmu Islam sampai habis. Dr. Musi hafal Quran. Saya tak hafal Quran, tuan-tuan. Saya belajar sampai ke peringkat master sekarang ni. 13 tahun saya menuntut ilmu di Mesir, saya tak hafal Quran lagi. Maknanya kalau dari sudut itu, saya dah kalah dengan beliau. Kalau kita lihat sebagai contoh Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah beliau sendiri, Sultan Murad, adalah di kalangan para ulama. Walaupun dilantik bukan berdasarkan syarak, bukan berdasarkan yang kena dengan syarak, tapi ayah beliau sendiri adalah seorang ulama. Beliau sendiri adalah orang yang menghafal Al-Quran waktu kecil, sehingga sejarahnya sampai dipukul sebab tak hafal Quran oleh guru beliau. Dan kalau kita lihat orang Ikhwan sendiri, pertamanya kerana ada orang Ikhwan yang dia tidak ada persijilan, tapi mereka mendalami Al-Quranul Karim, mendalami ilmu-ilmu. Sebagai contoh paling dekat dengan saya sendiri, guru saya sendiri, guru yang bernama Fadilatul Syekh Yusri, diiktibar keilmuannya oleh ulama Al-Azhar sehingga mengajar 12 tahun Sahih Al-Bukhari dalam Masjid Al-Azhar, dan beliau seorang doktor bedah. Jadi tuan-tuan, itu yang satu. Yang pertama, kadang-kadang kita nampak dia bukan ulama. Hakikat kalau kita compare dengan maksud ulama, mereka hakikatnya termasuk dalam golongan orang yang mendalami hukum hakam syarak. Dan yang kedua tuan-tuan, ada juga kita boleh ambil satu kesimpulan. Mesir sendiri agak jauh berbanding dengan kita. Kita sebenarnya lebih beruntung berbanding dengan rakyat Mesir. Rakyat Malaysia memahami tentang konsep kerajaan Islam. Didedahkan puluhan tahun tentang konsep kepimpinan para ulama. Diterapkan tentang bagaimana konsep hudud. Orang Mesir, walaupun mereka ada Ikhwan Muslimun, mereka kalau dari sudut ini, mereka agak lebih malang dari kita.
Sebab tu tuan-tuan, tidak mustahil kalau kita lihat orang Mesir, mereka tolak kepimpinan Islam. Mereka mahu keadilan semata-mata. Tapi orang Malaysia ada kemampuan, oh kita tak nak sekadar keadilan, kita nak bawa sampai syarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana suasana begitu mendesak, kalau disebut kepimpinan ulama menyebabkan terus mereka tidak memberikan sokongan, fama la yudraku kulluh la yudraku julluh. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Akhirnya dipaparkan satu orang yang bukan berkonsepkan ulama, Dr. Musi kita. Walaupun saya dari sudut yang lain, saya macam menganggap beliau seorang yang mahir dalam hukum hakam. Tapi dizahirkan beliau kerana beliau bukan keluaran Al-Azhar dan tidak dianggap sebagai seorang ulama di sana. Dalam masa yang sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana meraihkan suasana sama dengan Turki. Turki dari sudut Islam mereka awam, kita lagi untung dengan Turki dari sudut itu. Jadi kalaulah kita berkiblatkan Ikhwan sebagai contoh, atau berkiblatkan Turki, maknanya kita nak balik ke belakang. Sedangkan kita boleh lebih harapan dalam melaksanakan hukum hakam syarak dan membawa konsep negara yang lebih baik, lebih murni berbanding dengan apa yang dibuat oleh Mesir. Itu saja dari saya, tuan-tuan. Rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih beruntung dan bersyukur. Kita bersyukur betul. Kena teruskan pangkah apa yang kata. Tapi kau syukur lah. Bersyukur dengan suasana kita ini. Saya percaya Ustaz Wan Ji ada jawapan yang banyak tu. Tapi kita sikat salah. Kita buka kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Jika ada yang nak ingin lontarkan persoalan ataupun barangkali idea dan sebagainya. Saya dulu. Boleh perkenalkan nama dan sekiranya mewakili mana-mana organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fakar Yaakob. Saya datang jauh dari Penang. Kerja di Jabat Ketua Muslim Penang. Saya ada beberapa soalan. Pertama mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Ustaz Wan Ji, iaitu mengenai kelayakan versus genetik versus kelayakan. Sebetulnya saya pergi dulu, zaman dulu Dr. Mahathir pernah mengkritik Tok Guru Nik Aziz dengan kata orang ngaji kitab ni balik pergi mengajar pondok. Kita ingat lagi ya dulu zaman perang-perang dalam klasik dulu. Kemudian orang yang bela Tok Guru Nik Aziz boleh kata boleh orang yang mengaji bab GTP jaga klinik. Tapi yang kita dapat lihat adalah kedua-dua karakter ini, seorang berada di negeri Kelantan dan seorang berada di Putrajaya. Saya fikir ini masalah dia bukan masalah dia ni mustahil ataupun tidak. Kalau mustahil sendiri pun dia ni mungkin mustahil bukan dalam fifah minas yang menjadi ulama mustahil dan sebagainya. Dia adalah mustahil, dia istihad di bawah al-istihad al-tanzili, iaitu istihad dalam melaksanakan proses pentadbiran dan sebagainya yang berkaitan dengan pengalaman dia dan sebagainya. Kelantan majukan apa? Kerana ada seorang yang istihad dan di lapangan yang ada idea yang dibawa di Kelantan. Dan seorang lagi di pusat boleh maju ke negara pun kerana dia mempunyai al-istihad al-tanzili juga, atau istihad di lapangan yang boleh mendirikan sebuah negara. Tadi Ustaz Hairul Nizam kata isu dia bukan ulama secara ideal, memang kita kena pakai, yang kita kena terima dan sebagainya. Saya pun setuju dengan pendapat tersebut. Tapi saya pun setuju dengan pendapat beliau mengatakan bahawa isu dia adalah isu kemampuan. Dalam konteks PRU ke-13 ataupun kepimpinan Malaysia ni, adakah ulama mampu untuk memimpin Malaysia dengan polisi Malaysia yang lebih dinamik? Itu isu yang saya rasa yang patut dibincangkan, baru kita bincang relevan ataupun tidak. Kerana soal hukum, bagi saya JAKIM boleh buat, kalau Penang Maid pun boleh buat hukum untuk dibincang, kemudian dibahas dan diterima di dalam masyarakat dan sebagainya. Okay. Jadi itu soalan untuk Ustaz Hairul Nizam lah. Mengenai Ustaz Wan Ji, mengenai ulama kelayakan versus genetik. Kerana genetik Nabi boleh jadi kepimpinan. Satu grup kata
yang jadi kepimpinan ni berdasarkan kepada kelayakan. Okey, saya cuba tengok hipotesis, mungkin betul mungkin salah. Selalunya Nabi diturun ni, karakter dia ni mesti kena dengan zaman. Zaman orang-orang besar-besar, turun Nabi dengan mukjizat pun besar-besar. Zaman orang kaki gaduh, turun Nabi pun dia tampak sekali jatuh mati terus. Zaman orang duk bincang mengenai filosofi, mengenai kesenian, mengenai kesusastraan, maka karakter kepemimpinan yang turun pada ketika itu pun, kalau kita disebut sebagai, tak kisahlah mukjizat hissi ke maknawi ke, dia turun dengan karakter yang zaman tersebut. Jadi hipotesis saya kata, kepemimpinan, kelayakan mesti turun dengan keperluan pada zaman dia. Apakah zaman tersebut nak macam mana, jadi digantung kepemimpinan macam tu. Sekali lagi saya nak tanya kepada Ustaz Wanji, ulama atau yang layak, kalau kita ulama yang layak ke pemimpin yang layak, atau kelayakan yang Ustaz cuba gariskan tadi tu, karakter bagaimana yang patut kena ada untuk mengisi abad ke-21 ni? Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum. Saya Kamal Zaman bin Haji Yusof dari Istimewa. Sebetulnya saya mengkaji pimpinan ulama dalam PAS sebagai prediksi saya. Jadi saya ingin melihat dari sudut sejarah. Dari sudut sejarah, jika dilihat kepada tujuan sebenar konsep pimpinan ulama diperkenalkan dalam PAS, saya dapati bahawa ia adalah lebih untuk memandu perjalanan parti ataupun kerajaan. Jika dilihat kepada kertas kerja yang digunakan untuk menggubal pindaan perlembagaan PAS 1943, jelas disebut bahawa tujuan konsep kepimpinan ulama diperkenalkan adalah bagi meletakkan golongan ulama pada tempat yang penting, bagi membolehkan mereka memainkan peranan memandu, memimpin dan membimbing ummah dan gerakan Islam di dalam melaksanakan kehendak-kehendak syariat. Jadi lebih kepada guidance. Jadi dan ketika tersebut tidak pula mensyaratkan bahawa golongan eksekutif ataupun pelaksana di dalam parti, contohnya macam presiden ataupun timbalan presiden ataupun naib presiden ataupun menteri besar, mestilah terdiri daripada golongan ulama. Jadi saya tak faham mengapa kebelakangan ini jadi macam lagi daripada tujuan asal konsep pimpinan ulama ini diperkenalkan dengan timbulnya suara-suara yang menyatakan bahawa presiden ataupun timbalan presiden mesti golongan ulama, sedangkan waktu konsep ini diperkenalkan dahulu tidak ada syarat seperti itu. Dan juga berkait kepada apa yang saudara Zainal Bakar sebut tadi, timbul pandangan bahawa apabila golongan ulama juga diletakkan sebagai juga menjalankan tugas sebagai pelaksana ataupun eksekutif, banyak masalah yang timbul. Contohnya, katalah adalah yang saya pernah dengar lah, contohnya macam Menteri Besar Kelantan, dia juga sebagai Muslim Ampas kan. Jadi dia sepatutnya yang mengguide, memandu perjalanan kerajaan, perjalanan parti. Tapi apabila dia juga menjalankan tugas sebagai eksekutif, sebagai melaksanakan kerja pentadbiran, jadi susah kawalan ke atas parti, tak ada orang bagi tegur sebab dia menjadi orang. Jadi macam tu lah. Jadi macam saya tengok SK yang dulu itu macam maksud kena ulama ni ada hanyalah untuk meletakkan ulama sebagai kontrol set dasar ataupun set dasar untuk dilaksanakan. Itu adalah apa pandangan.
Okey, terima kasih kepada dua saudara kita yang bertanya. Daripada saudara kita yang pertama daripada Pulau Pinang, cuma saya tertarik kepada yang kedua. Yang pertama atau kedua tadi antara isu yang dibangkitkan adalah sama ada relevansinya sekarang bila mana kepimpinan negara dia bukan lagi terlibat dalam membuat dasar sepenuhnya, bukan lagi memutuskan nak keluarkan fatwa, bukan PM nak keluarkan fatwa, bukan PM nak menentukan ni. Bahkan dari sudut perundangan sekalipun kita ada parlimen, di mana di situ yang dibahaskan, di situ menuntut kepakaran dan sebagainya. Itu juga tadi disebut JAKIM yang pengawasan dia urusan keagamaan dan sebagainya. Dan saudara kita yang kedua tadi bercakap berkaitan dengan peranan ulama itu sebagai memandu, dan saya teringat juga kepada tulisan Dr. Mujahid Yusuf Rawal bagaimana menyatakan bahawa ulama dalam PAS ini dia secara institusi yang sepatutnya adalah yang berkaitan dengan membuat dasar syura itu sendiri. Bukan di sudut pelaksanaan. Namun persoalannya bersedia ataupun tidak. Kalau ada di sini yang ahli PAS sekiranya ada, bersedia atau tidak ahli PAS untuk mempunyai presiden yang bukan dari kalangan ulama, sedia ataupun tidak. Jadi itu penambah rasa bukan perasa. Jadi saya rasa banyak soalan ditujukan kepada Ustaz Nizam. Ustaz Nizam dulu. Saya akan tutup soalan. Kalau yang tak ada tukang koin ni tak masalah, mesti pun tak masalah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apa namanya tadi wakil daripada Pulau Pinang sebut tentang ijtihad dan zili dan sebagainya. Saya tekankan kembali, istilah, ada istilah syar'i, ada istilah urfi. Yang kita nak maksudkan dalam asal konsep kepada pemerintahan Islam itu, dia mesti ijtihad yang dimaksudkan oleh ulama usul. Bukan ijtihad yang contoh macam kita dalam berijtihad yang disebut tadi, yang diistilahkan sebagai ijtihad tanzili tadi itu merujuk kepada pandangan ataupun idea baru di dalam nak mentadbir negara macam mana, kita nak buat konsep macam mana, kita nak try macam mana, apa projek kita. Itu bukan istilah ijtihad yang dimaksudkan oleh para ulama silam. Jadi saya tegaskan lagi, sekali lagi, bahawa mungkin tuan-tuan kata dia sebagai seorang musyrik tapi dia sudut itu. Yang dimaksudkan oleh para ulama bahawa oleh kerana mengurus negara ini satu urusan yang berbahaya sebenarnya, sehingga ketika Sayyidina Abu Zar memohon kepada Nabi, Allah tasbihu ni tak minta tolong saya ke jadi gubernur mana ke, Nabi kata innaka dhaif wa innaha amanah wa innaha fil akhirah nadam khizun wa nadamah. Dalam Sahih Muslim disebut bahawa ketika Nabi diminta oleh Sayyidina Abu Zar untuk menjadi kepimpinan, Nabi kata innaka dhaif. Walaupun Imam Abu Zar tu sendiri, kalau kita lihat dari sudut apa namanya, adakah dia seorang yang sampai ke tahap ijtihad? Beliau antara orang yang boleh dianggap sampai ke tahap ijtihad. Tetapi oleh kerana menjadi pemerintah bukan hanya seorang alim. Dia mesti alim, tapi dalam masa yang sama ada kriteria yang lain. Kalau dia seorang ulama tapi buta, dia tak boleh jadi khalifah, dia tak boleh jadi pemerintah. Kalau dia seorang alim sampai ke tahap ijtihad tapi dia tidak mempunyai kemampuan dari segi cara dalam mengurus kerajaan, dia mungkin boleh baca kitab, tapi dia nak mengurus manusia dia tak pandai. Dia cuba banyak kali pun tak boleh lah. Ada orang setelah ini mengajar pandai, so pegang jawatan tak erti dia. Maka orang gini juga tidak layak menjadi kepala yang paling tinggi dalam sebuah negara. Yang dimaksudkan ijtihad itu merupakan salah satu syarat yang mesti ada. Bermakna ada syarat-syarat lain yang perlu turut dilakukan. Sebagai contoh, kalau dalam istilah khalifah, dia mesti seorang lelaki. Dalam ijtihad mazhab Imam Syafi'i mesti Quraisy. Tapi dalam masa yang sama ada juga para ulama kata tak syarat. Tak apalah masalah khilaf, kita boleh pilih mana-mana yang kita nak kalau kita nak laksanakan. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, ijtihad yang merupakan syarat sebagai seorang khalifah bukanlah ia satu-satunya syarat. Asal dia ulama kita kena lantik. Tapi dia tak reti ni, orang gini tak layak sebab kita nak memerintah negara. Sebab tugas utama negara dalam Islam, hirasatuddin wa siyasatuddunyabi, menjaga agama. Okey, yang tu mungkin dia pandai.
Oh yang ni tak boleh, ni bercanggah dengan syarak, yang ni kena begini. Tapi dalam masa sama, yang susun nas yahtaj ila amrin akhar. Al-khibrah, nak mengurus manusia perlu benda yang lain. Pengalaman, keterlibatan dia sebelum ni macam mana. Jadi kalau cukup kriteria tu, maka dia lah yang boleh layak. Kalau dia tak ada pula syarat sebagai seorang mujtahid, dia ada kelayakan, tapi sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan hukum hakam itu tidak mampu, maka dia tak layak menjadi pemerintah. Kerana apa? Kerana negara yang diperintah seumpama kita nak bawa orang semayang. Kalau kita tak erti hukum semayang, kita tak boleh nak jadi imam. Jadi habis semayang, imam makmum kata sedap, imam baca, tu tak baca wuduk, tak ambil wuduk, sebagai contoh. Orang ini tak layak. Apatah lagi kalau nak memerintah negara yang bukan skopnya hanya ibadah, ada urusan kenegaraan, ada unsur politik, ada unsur ekonomi. Jadi orang begini sangat-sangat bahaya kalau dia tidak ulama, dia pegang jawatan itu. Ini dari sudut kalau kita nak bawa negara kita, negara Islam. Tapi kalau kita nak berpahaman dengan pahaman yang songsang, kita kata tak apa, kita nak buat negara yang bukan negara Islam. Kita nak ikut akal kita semata-mata. Kalau kena dengan akal, terima. Okey, tak disyaratkan seorang mujtahid. Saya bawa dari konsep sepatutnya begitu. Sepatutnya negara itu ditadbir berdasarkan syarak. Dan soalan yang disebut tadi, apakah ulama mampu merintah? Bagi saya sangat mampu. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman. Kita semua telah melihat pengalaman tersebut. Negeri Kelantan sebagai contoh, Negeri Terengganu yang memerintah satu ketika dahulu. Kemudian dalam arena Parti Islam Malaysia itu sendiri, kalau kita lihat kekuatan parti itu apabila yang memerintah ataupun yang menguruskan parti adalah para ulama. Kalau di Kelantan sebagai contoh, banyak kita duduk di Kelantan, macam-macam kita telah lihat. Itu sebagai satu contoh yang Allah sengaja letakkan untuk menyatakan kepada kita, jangan tak percaya ulama boleh memerintah. Sebab hakikatnya, saya sentuh sekali lagi, urusan mentadbir negara itu memang tugas orang yang tahu hukum hakam. Dan jangan kita yang tak belajar hukum hakam pula, kita rasa, alamak, geng-geng dia saja. Isu dia, ini isu amanah. Sebagaimana orang yang tak tahu nak kafankan orang, janganlah dia rasa, dia yang kafan, saya nak kafan style lain pula. Tak boleh begitu. Sebab dia ada peraturan dia. Saya bukan doktor sebagai contoh. Boleh tak saya nak mana-mana? Saya nak jadi doktor. Orang sakit jumpa saya, si doktor je. Sekarang ni lain kita bukan di situ. Lain menjadi pemerintah, orang tu mesti tahu hukum hakam. Kalau kita nak bawa negaranya negara Islam. Dan di Kelantan sebagai contoh, banyak benda-benda yang telah berjaya dibuat yang tak mampu mungkin kalau dibuat oleh orang lain. Mungkin akan ada rasa gerun dan sebagainya. Saya buat contohlah, Kelantan mungkin banyak. Terengganu 27 bulan 10 sebagai contoh, 27 bulan 10 2003 disebut dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, undang-undang tertinggi dalam negeri Terengganu adalah Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma' Al-Qiyas. Kita rasa benda itu biasa tuan-tuan, tapi itu merupakan satu keberanian yang mana kalau orang lain mungkin dia memikirkan nanti kan masalahnya begini, dia fikir masalah itu mengakal dia. Sedangkan dalam Islam, masalah adalah apabila kena dengan syarak, bercanggah dengan syarak, walaupun akal kata ada kebaikan, ia adalah mafsadah. Mafsadah dalam Islam bercanggah dengan syarak, mafsadah. Bila bertepatan dengan Islam, dia adalah masalah. Jadi oleh kerana itu, apabila kita tengok dua contoh negeri dan negeri-negeri yang lain, menunjukkan bahawa para ulama ada kredibiliti, ada kemampuan dan dibuktikan, maka adakah kalau negeri boleh dipegang, mengapa tidak diluaskan? Adakah para ulama tidak mampu pula untuk memerintah negara? Sejarah silam menunjukkan para ulama mampu. Al-Imam Sayyidina Abu Bakar itu dia adalah tokoh para ulama, tokoh mujtahid pada zaman itu, sampai ke Sayyidina Ali sebagai contoh. Maka kalau sejarah telah membuktikan, dan yang muterakhir pun telah dibuktikan, mengapa masih ada timbul keraguan? Para ulama tak layak memerintah, tidak mampu memerintah. Jadi saya bagi pandangan saya, wallahu taala a'la wa a'lam, sampai masanya untuk kita buktikan sebenarnya para ulama memang boleh memerintah. Kerana tugas memerintah memang tugas para ulama. Isu dia bukan satu jawatan untuk mencari keuntungan dunia ataupun mencari apa pula. Dia satu jawatan amanah yang merupakan khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Kehinaan merupakan penyesalan di hari akhirat kalau tidak dipegang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sewajar dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dua soalan daripada Piti Pakak dengan Abang Meh. Dua-dua kawanan dan tidak ada pakatan insya-Allah. Menarik bila sebut ulama mesti mampu kan. Ana rasa kalau kita nak bandingkan Kelantan mampu, kalau kita nak bandingkan Selangor, rasa Selangor lagi baik.
walaupun Selangor bukan diperintah oleh ulama Tan Sri Khalid. Sebab Kelantan tak ada hizbah, Selangor ada hizbah. Penang pun ada, negeri Kapil pun ada kan, Kapil. Tapi Ana rasa bukan point mentang-mentang kita merintah lama maka kita layak, tak. Padahal kemampuan di Kelantan kerana Nik Aziz, bukan kerana dia ulama. Kalau dia tak ulama pun dia boleh merintah di Malaysia, di Kelantan. Mana sih bukan isu ulama tak. Satu. Yang kedua, bila kita sebut ulama mesti merintah, kita timbul satu soalan pula, siapa yang ada autoriti mengatakan dia adalah ulama? Satu autoriti. Kalau label propaganda tu semua boleh label, tak ada masalah. Hari ni bercakap agama banyak-banyak, orang panggil nama ustaz, lekat ustaz. Sekarang ni biar Abadi bercakap pun orang panggil ustazah. Syam Kamil Ghazali orang dah panggil Ustaz Syam. Itu persepsi tau, satu benda yang telah masyhur di kalangan manusia. Bila kau dah cakap Islam, maka kau pun dapat label ulama. Oh, lepas ni kita buat negeri yang diperintah oleh Ustazah Abi Abadi pula. Anda rasa tu benda yang perlu kita selesaikan balik. Sebab itu anda letak asas. Pemerintah ni bila sebuah negara, dia ada tujuan, dia ada mekanisme. Kepimpinan ulama ni just mekanisme. Adlan Al-Fasi disebut dalam kitab Maqasid Syariah Islamiyah wa Makarimuha. Dia menyatakan maqasid bagi pemerintah itu mesti ada 3 perkara. Yang pertama dipanggil tahqiqul haqq, yang kedua iqrarul adli, yang ketiga dipanggil tadbiru syu'uni ra'iyah. 3 perkara. Tahqiqul haqq, kita memberikan hak, merealisasikan kebenaran. Hak. Memberikan hak. Sebab itu bila Nabi SAW menyebut fa inna li sahibil haqqi maqalan, sesungguhnya orang ada hak kita perlu diberikan ruang bersuara. Ruang bersuara perlu diberi. Benda itu disebut oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitu juga dalam hadis lain, fa inna Allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak kepada mereka yang berhak. Ini tahqiqul haq, satu. Yang kedua iqrarul adli. Kenapa dia guna iqrarul adl? Kenapa dia tak kata iqamatul adli, melaksanakan keadilan, tapi dia sebut iqrar, pengakuan keadilan. Soalan kenapa? Limaza? Sebab keadilan ni dia bukan sekadar berlaku di kalangan orang Islam je. Bila orang Islam buat mesti adil, lah. Kadang-kadang orang Islam melakukan kezaliman, bahkan kadang-kadang keadilan itu dilakukan oleh orang bukan Islam, dan Islam mengakui. Raja Habsyah bukan Islam, Nabi Muhammad mengakui keadilan dia. Nabi Muhammad hantar sahabat pergi duduk kat sana. Maknanya Nabi Muhammad mengakui keadilan dilakukan oleh orang bukan Islam. Satu. Yang kedua, kalau kita baca dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala sebut wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ada di kalangan ahli kitab yang kalau kita bagi amanah duit qintar yang banyak kepada dia, dia akan tunaikan amanah itu dengan baik. Allah Ta'ala menceritakan tentang Abdullah bin Salam. Pada masa itu belum masuk Islam lagi, kemudian masuk Islam lah. Jadi kalau orang anti baik, kita tunjuk kebaikan, insyaAllah tak pelik dia akan masuk Islam jugalah. Tak. Jadi nak gambarkan Islam mengakui keadilan walaupun dilakukan oleh orang bukan Islam sekalipun. Iqrarul adl. Yang ketiga, tadbir syu'un ra'iyah, mengurus tadbir urusan rakyat. Okey, macam mana mekanisme untuk nak menjayakan projek tersebut? Nak menjayakan 3 perkara tadi. Mekanismenya, kepimpinan ulama ke tak kepimpinan ulama, terpulang. Adakah kepimpinan ulama berjaya mencapaikan 3 perkara ni? Kalau berjaya, tafadhal. Kalau tak berjaya, dia adalah sistem yang perlu dibuang. Kita tengok kadang-kadang anda satu manusia anti monopolis. Anda manusia cukup anti monopolis. Sebab itu anda tak suka raja, anda tak suka monarki. Anda cakap terang, anda pun dah 3-4 kali. Kali ni kali keempat anda dah dipanggil oleh polis kerana pergi kutuk sultan, termasuk Sultan Kelantan. Cakap terang lah, anda anti monopolis. Gaji 60,000, tak pasal-pasal, beranak-beranak dah ada 60,000. Anda rasa itu tak fine, itu tak betul. Islam aja idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila disandarkan satu urusan itu bukan kepada orang, kelaikan tunggulah saat kehancuran, bukan keturunan. Kau lahir, kau rasa kau boleh? No, tidak, tak. Jadi kalau kita tengok monopolis, Nabi Muhammad pun dia anti monopolis dalam ekonomi. Sahabat Nabi pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, pergi tanya, sa'ir lana ya Rasulullah, tolong buat penetapan harga, tetapkan harga. Nabi kata tak. Sebab Nabi Muhammad SAW menyatakan innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit al-raziq
Allah Ta'ala yang menetapkan harga, Allah Ta'ala yang menyekat, Allah Ta'ala yang membebaskan, Allah Ta'ala rezeki, kata Nabi SAW. Inni la arju, inni, sesungguhnya aku ni, kata Nabi SAW, la arju, mengharapkan bahawasanya an alqiyallah, aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa ahadun, laisa ahadukum, seorang pun di kalangan kamu, yatlubu, tidak seorang pun di kalangan kamu menuntut daripada, yatlubuni, menuntut daripadaku, fi malin wala dammin, rawahul khamsah, daripada Anas bin Malik. Nak gambarkan Nabi Muhammad tak suka kepada monopolis. Nabi SAW, monopolis dalam ekonomi dia akan melahirkan tidak ada kualiti. Bila kita monopolis, tak ada kualiti. Ekonomi kalau tidak, kalau kita tak bagi dia orang kebebasan, dia akan problem. Orang tak kreatif untuk nak mencipta. Dan dalam berfikir pun, dia tidak boleh monopolis. Kalau kita tengok Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, bila dia keluarkan pendapat, dia tak akan kata pendapat dia paling betul. Dia akan suruh keluar perkataan ra'i sawabun yuhtamalul khata'. Pandanganku mungkin betul, pandanganku betul, tapi disangkakan dia salah. Wa ra'yuka, pandangan wa ra'yu ghairi, pandangan yang lain daripada aku khata', salah. Wa yuhtamalus sawab, disangkakan betul. Imam Syafi'i pun tidak monopoli pendapat. Bahkan Quran sendiri mengajar pada kita berfikir tentang agama. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fakhus arba'ata min at-tayr, sampai habis ayat 260 surah Al-Baqarah, ayat kedua, surah yang kedua. Allah Ta'ala cerita bagaimana Ibrahim AS bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah SWT ketika Ibrahim AS bertanya kepada Allah, arini, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan orang mati. Ibrahim AS berfikir tentang Tuhan. Tuhan tak marah pun Nabi Ibrahim AS. Dia tak marah, ini semua geng tak walak ni, tak ada. Istilah tak ada ni, munafik tak ada. Dia bagi peluang. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi jawapan yang cukup baik. Fakhus arba'atan min at-tayr, kau ambil 4 ekor burung, kau sembelih, kau cincang halus, kau letak bawah bukit, lepas tu kau panggil balik, burung tu datang keyakinan pada Nabi Ibrahim AS. Mana nak ceritanya, macam mana kita guna label kepimpinan ulama, dalam masa sama kita mengatakan pendapat kita je betul. Problem. Dulu, zaman dulu, ulama ni satu kampung, seorang nak wah dalil arwah, jam. Sebab saat malam Jumaat nak berebut seorang Pak Imam tu. Sekarang satu rumah 5 orang ustaz. Sekarang nak tahu hukum agama, tak semestinya kau belajar Azhar, kau Google dia boleh dapat lah. Lebay Google. Betul kan? Bukan lebay Google lah sekarang. Anda nak bagi tahu debate tentang negara Islam itu sendiri problematik. Debate tentang definisi negara Islam itu sendiri problematik. Bukan sekadar problem era ini, bahkan dah problem di era monarki. Cuba kita cek definisi negara Islam oleh Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj. Mesti terlaksana hukum Islam. Kalau tak ada hukum Islam, maka tak jadi negara Islam. Ada pula definisi lain, mesti orang Islam. Kalau orang Islam, ini yang digunakan oleh Masyidah lah. Akhir sekali kata Malaysia pun negara Islam, sebab pemimpin kita adalah orang Islam. Masuk orang Islam di sini, pimpin kita tu dia kata raja, sebab raja ni lagi tinggi daripada menteri kan. Dan dia pun mengkiaskan dengan konsep Wizaratul Tafwid dan Tanfiz, pelaksanaan dan juga pemikir. Dan pemikir Tafwid tu, itulah raja tu lah, sebab dia kan ketua agama. Tanfiz pelaksanaan, itulah parlimen tu. Dia berlaku tau dalam debate. Nak cerita, kalau kita nak debatekan tentang definisi negara Islam di era itu pun dah problematik. Lebih-lebih lagi dalam era demokrasi, lagi problematik. Sebab tu ada kegagalan timbul tau. Perlukah kita bincang negara Islam? Label al-hukmu yaduru ala al-musamma la ala al-ismi. Hukum berlegar pada benda yang diberi nama, bukan pada nama. Negara Islam ke, negara kebajikan ke, negara apa pun rembat. Yang penting maqasid, 3 perkara tak tercapai. Bahkan definisi adil itu sendiri pun tak sepakat di kalangan ulama. Ulama tak pernah sepakat tentang definisi adil. Orang duk sebutlah apa itu adil, wad'u syai'in fi mahalli. Soalan, siapa bagi definisi tu? Seorang boleh bagi tahu. Tapi memang masyhur di kalangan kita, apa itu adil? Wad'u syai'in fi mahalli. Qaradawi tak pakai definisi tu. Soal Qaradawi, tengok dalam Asy-Syari'ah wal Hayah, Uthman bin Uthman, bukan Uthman bin Uthman. Orang kita tanya dia soalan, apa itu adil? Dia kata, i'ta' kulli haqqin haqqah, berikan hak kepada mereka yang berhak. Qaradawi definisi.
Boleh anda beli satu kitab. Dr. Abdul bin Nabi. Dr. Abdul bin Nabi, tesis PhD. Nama kitab dia Nazariyatul Muwazanat fil Badar wal Manafi'. Dia mendefinisikan adil itu adalah muwazanat. Lagi clear, lagi cun. Definisi. Kalau kita buka buku barat pula, lagi pening. John Rawls punya definisi bagi adil. Definisi John Rawls lain. Dan dia meletakkan definisi adil itu adalah adil itu sendiri dia mempunyai tujuan. Dia ada maqasid pula di sebalik tujuan. Aku guna istilah maqasid lah. Dia tak sebut maqasid, takkan John Rawls guna maqasid. Peninglah kita kan. Adalah kebahagiaan. Cuma dia tak pernah nyatakan kebahagiaan di dunia kan di akhirat. Dr. Said Ramadan Al-Buti dia pergi bahas apa itu maqasid bagi syariah adil. Apa maqasid bagi adil? Li is'adid darain, memberi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini definisi anak cerita. Sebab tu kalau kita nak debate adil, itu pun dah tak selesai. Dia kena buat satu debate yang lain. Apa itu adil? Okey. Anda nak gambarkan kita ni Malaysia tau, negara yang masyarakat dia plural. Bukan sekadar Melayu, Cina, Muslim, ada Buddha, ada Kristian dan bla 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 bla. Kalaulah kita nak pergi bahas mesti mujtahid jadi khalifah pula, jadi Perdana Menteri. Oh James, Ustaz cadangkan, sorry Ustaz, Perdana Menteri Malaysia adalah Tugah Jati. Okay, fine, anda boleh terima sebagai orang PAS. Aku orang PAS tau. Kompas tau, tak keluar lagi ni. Apa ni maksud DP kot. Wow, tak. Jadi kalau dicadangkan tu jadi, okay, anda setuju. Sebagai orang PAS, aku nak pimpinan aku jadi Perdana Menteri. Tapi apa kata orang Cina? Apa kata orang India? Apa kata orang PKR? Apa orang kata dia? Apa kata? Banyak benda kita kena bincang. Cadang kena cadang. Sebab kalau kita nak, kita kena cadang. Kalau tak cadang, sampai sudah orang tak sebut nama orang tu. Jadi ustaz punya cadang tu betul. Kita kena hormat cadangan ustaz itu. Tapi kalau orang kata tak nak, dan last sekali orang pergi pilih Anwar Ibrahim, kita nak buat apa? Kita kena marah kepada orang yang memilih. Sebab tu anda letak sekarang, kalau kita nak debate tentang negara Islam dengan kita ungkapkan syarat-syarat di era pada zaman monarki, anda rasa problematik bila kita nak adaptasi dalam kerajaan demokrasi pada hari ini. Cukup problem. Kalau kita nak bahas segi ijtihad pun panjang. Sebab ijtihad ni, kalau Imam Abu Zuhra, dia klasifikasi pada dua. Al-ijtihad fi fahmin nusus, yang kedua al-ijtihad fi tanzili, macam saya sebutkan, dikelaskan. Dan ada orang tulis kitab tesis khusus. Anda baca satu tesis yang ditulis oleh seorang Dr. Bashir Maulud Jahish. Nama buku dia nak baca buku di Mesir. Yang nak beli pun bukan tujuan nak beli, sebab duit rasa terlebih hari tu. Dalam jalan, buku apa ni, tengok tajuk fi ijtihad tanzil, macam best, beli. Tak baca. Lepas tu balik Malaysia sampai 3-4 tahun, buku ni aku tak baca lagi. Bacalah, bagus pula rupanya. Al-ijtihad at-tanzili, adaptasi. Kita kena ingat Imam Asy-Syafi'i dia bukan ijtihad fi fahmin nusus sahaja. Dia al-ijtihad fi fahmin nusus, tapi dia ada mujtahid dalam adaptasi. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i di era Baghdad, di era Mesir dah tak sama fatwa. Sama ada qaulul jadid dengan qaulul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis man ahya ardan maitatan fahiyalah, barang siapa yang meneroka tanah tu hak milik dia. Ini debate di kalangan ulama mazhab antara Hanafi dengan Syafi'i. Imam Hanafi yang di Baghdad mensyaratkan geran, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan geran kerana duduk di Mesir. Ini adaptasi. Ijtihad itu kadang-kadang dalam beberapa keadaan tertakluk dengan adaptasi. Al-ijtihad at-tanzili. Tak, bila kita berpolitik, lebih-lebih lagi perlu kepada al-ijtihad at-tanzili. Tak, bila kita baca, rupa-rupa syarat ijtihad tanzil tak macam ijtihad fi fahmin nusus yang cukup rumit. Macam Ustaz cerita tadi, faham bahasa Arab tu, pecah kepala belajar. Hari ni orang belajar, kadang masuk kelas, kadang tak masuk kelas. Nanti tak teranglah, anak dulu pun kaki tidur Ustaz kita belajar. Mungkin sebab tu kita tak jumpa pun. Aku tidur dulu, seminggu tu 2 hari masuk kelas, yang berbaki aku tidur. Tapi tak apalah, masalah aku belajar tu. Nak cerita problem tau. Kalau kita nak letakkan syarat terlalu ketat, akhir sekali susah. Bahkan kalau kita tengok syarat-syarat yang dikatakan khalifah itu sendiri sifatnya al-ijtihadi. Itu sendiri al-ijtihadi. Kalau tengok Imam Al-Mawardi sendiri, dia mensyaratkan khalifah itu mesti Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Jadi khalifah mesti Quraisy. Oh, jam. Nak ada
Tasik dekat Malaysia susah sebab kat Malaysia tak ada orang Quraisy. Yang ada Kelantan makan budu, makan belacan. Nak jadi khalifah, oh susah. Tapi bila kita cek pada anak, itu dikatakan tanzil bagi Imam Al-Mawardi sebab dia duduk dalam pemerintahan Abbasiyah. Yang Abbasiyah itu memang asal-asal surga keturunan Nabi Muhammad SAW. Fine. Tapi kita tengok balik apa yang dibahas dalam hadis yang sama, Al-A'immatu min Quraisy oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah dah lain. Lidaf'i tanazum faqat. Semata-mata untuk mengelak perbalahan. Tu je. Dalam Imam Ibn Khaldun, Al-Quraisy itu ada al-wasaid, dia bukan maqasid, dia bukan tujuan, dia sekadar mekanisme untuk nak mengelak perbalahan di zaman Nabi SAW. Bila kita tengok era Al-Mawardi dengan era Ibn Khaldun pun dah tak sama dalam meletakkan syarat. Sebab itu kita kena ingat penetapan syarat sebagai khalifah itu sendiri adalah khilaf. Bahkan dia bertukar, tatagayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinah. Dia akan bertukar berdasarkan pada masa, tempat dan kondusif. Anda letak pada hari ini syarat nak jadi pemerintah, pemimpin mesti bijak pada anda. Sebab kalau kau tak bijak nanti kau kalah. Kalau kau tak bijak kau tidak boleh melaksanakan Islam. Kalau kau tak bijak, kau tidak boleh berdebat dengan orang bukan Islam. Kalau sekarang kau ulama' aja, kau tak boleh berdebat dengan orang bukan Islam, kau tidak berjaya melaksanakan Islam. Kalau kau nak laksanakan Islam, kita cerita kerangka demokrasi. Sebab itu kadang-kadang anda bersama dengan kawan-kawan, anda pernah cadangkan kenapa kita fikir nak laksanakan syariah Islam dalam negara Islam, kenapa kita tidak fikirkan nak laksanakan syariah Islam dalam negara sekular. Kenapa kita tak nak laksanakan hudud dalam negara sekular. Anda ada fikir kelayakan negeri di Malaysia ni yang lebih layak melaksanakan hudud awalnya bukan Kelantan tapi Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang dia ada credibility, accountability dan transparansi dalam ekonomi. Dia pentingkan bab-bab macam ni. Kelantan segi ekonomi ada problem. Anda tak nak ceritalah beberapa kes yang berlaku di Kelantan, antaranya adalah kilang papan, ada masalah segi ekonomi. Betul, fine. Nak cerita, itu pun ada problem. Itu pun kau tak selesai. Masalah kebersihan ada problem di Kelantan. Kalau yang ni pun kau tak selesai, masalah kebersihan tak boleh selesai, macam mana kau nak potong tangan orang? Problem. Betul nak kata, ada benda boleh diselesaikan. Fikir pelaksanaan Islam dalam negara sekular. Kita laksanakan Islam dalam negara yang mengamalkan demokrasi. Okey, buanglah sekular tu. Ana rasa sekular ni dia isu nama je. Kau tak pening dengan nama ni. Al-hukmu yaduru ala musamma la al-ismi. Hukum berlaku pada berdiri diberi nama, bukan pada nama pun. Kita bukan nak buat negara Mustafa Kamal tertuk. Dan anda rasa pejuang-pejuang sekular di Malaysia pun dia tak halang orang nak pakai tudung macam Mustafa Kamal tertuk buat tu. Pejuang-pejuang sekular di Malaysia ni pun dia nak kalau boleh jabatan agama Islam ni jangan duduk bawah kerajaan. Sebab nanti dia buat keputusan tertakluk dengan keputusan kerajaan. Kalau kerajaan itu sial, keputusan pun jadi sial. Bila jabatan agama Islam, nama Islam itu sendiri dah jadi rosak. Kerana apa? Keputusan yang dibuat oleh jabatan agama Islam tertakluk dengan orang atas. Kan dah rosak. Islam pasti betul. Orang Islam mungkin buat salah. Islam mustahil salah. Orang bukan Islam mungkin melakukan kesalahan. Nak cerita politik era ni. Kalau kita nak bahas lah, nak cerita ni relevansi kepimpinan ulama di era 21, abad 21. Nak cerita. Tak. Apa lagi? Banyak ni. Okey, kalau kita tengok definisi lah, contoh kita bahas lagi definisi, dia kan problem Al-Mawardi satu. Tapi pernah tak kita baca apa yang dikupas oleh Imam Ibn Taymiyah pula, Imam Ibn Qayyim pula. Ada orang kata dia Wahabi Salafi, tolak tepi dulu yang tu. Kalau kita nak bahas segi teologi, debate teologi, rasa tu kita buat pening je. Kalau kita debate segi fiqh politik, Al-Hisbah contoh, Imam Ibn Taymiyah pernah tulis. Dia kadang-kadang dia tak statik. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Okeylah, ustaz bahas tadi ayat tu sifat dia maqulul qaul. Itulah perkataan anak Nabi Shu'aib AS kepada bapa Nabi Shu'aib AS untuk memilih Nabi Musa AS. Cuma diceritakan balik oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Istilah dia maqulul qaul, perkataan daripada perkataan, dalam perkataan. Itu perkataan anak Nabi Shu'aib yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Macam qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang kafir. Yang panggil kafir itu bukan Nabi Muhammad, bukan Allah Taala, Nabi Muhammad panggil. Sebab qul, katakanlah Muhammad ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Maqulul qaul. Tak. Tapi Dr. Yusuf Al-Qardawi lah, dan kita tak semestinya ikut Dr. Qardawi. Tapi Qardawi dia bila debate tentang isu politik antara
Syiah dan Sunni, dia meletakkan dua syarat tadi. Dia meletakkan syarat mesti ada al-qawiyyu al-amin. Dan pada kalau kita nak adaptasi politik era moden, yes, itu betul. Al-qawiyyu dan al-amin. Era era 21, abad 21 ni, kita kena bercakap, oh ulama Islam lah kalau nak jadi pemimpin lah. Tak mesti ulama. Tapi kalau ulama ni pun tak apa. Macam tu. Mesti menteri besar itu mesti ulama. Tak payah mesti ulama. Siapa-siapa naik pun tak apa. Kalau Nizar Jamaluddin jadi menteri besar Perak pun okey. Tak ada masalah. Sebab anda rasa Nizar Jamaluddin dia jadi menteri besar Perak banyak memberi kebaikan kepada Islam itu sendiri masa jadi menteri besar, walaupun jatuh kan. Antaranya bagaimana orang bukan Islam sudah dekat dengan Islam. Ini kejayaan. Anda melihat kemenangan Islam ini bukan ulama memerintah. Anda melihat Islam memerintah, yang dikatakan Islam menang itu adalah orang-orang Islam yang jadi pemimpin. Jauh sekali anda mengatakan Islam menang itu adalah pas memerintah. Pada anda yang dikatakan kemenangan Islam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan, kamu akan lihat orang masuk Islam beramai-ramai. Kemenangan Islam, orang masuk Islam. Imam Ibn Taymiyah disebut dalam kitab dia Al-Hisbah, innallaha yansuru daulatan adilatan wa in kanat kafirah wala yansurullahu daulatan zalimatan wa in kanat mu'minah. Allah Ta'ala tolong negara yang adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Ta'ala takkan tolong negara yang zalim walaupun negara itu Islam sekalipun. Sebab tu anda punya penilaian bila disebut pertolongan Allah baru datang kemenangan. Kemenangan lah masuk pada Islam. Kita rasa Barat lagi menang Islam daripada negara Timur. Orang Barat hari ini sedang memikirkan bagaimana nak meramaikan orang Islam, dan orang Kristian sana memikirkan tentang bagaimana sudah ramai orang Kristian yang murtad masuk Islam. Tapi di negara Timur orang Islam memikirkan sudah ramai orang Islam yang murtad. Kan atau balik? Why? Soalan kenapa? Kita memerintah nama dia orang Islam tapi keadilan tak ada. Memberikan hak kepada mereka berhak kadang-kadang tak ada. Mengakui keadilan lakukan oleh orang lain itu pun kadang-kadang tak ada. Bahkan kata Imam Ibn Taymiyah, dia bukan semata-mata perkataan tau, bahkan ada asas. Baca dalam surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Ta'ala tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan bizulmin, secara zalim, wa ahluha muslihun, sekiranya rakyat dia saling melakukan pembaik pulih di antara satu dengan yang lain. Islah. Bukan jemaah Islah Malaysia, jim, bukan. Aku memang tak sebut Islah Islam, kata aku jim pula. Aku bukan jim tau, aku rampas. Sejak ke balik sibuk rampas. Tapi nak bagi tahu asas Ibn Taymiyah, Ibn cakap tu ada asas. Qaradawi bagi bahas ayat ni dalam kitab Duarul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad al-Islami. Qaradawi ulah ayat ni dan menukilkan perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikatakan zulm di sini adalah kerajaan bukan Islam, kerajaan kafir. Okey, kita buat kerajaan, kita bersaing. Anda mencadangkan ulama ni dia tak perlu mengatakan dia punya pandangan adalah sakral, tak payah. Dia just menyatakan pandangan, dia keluarkan pandangan. Dan saya rasa benda bila sebut ijtihad tu, kita kena beza juga yang at-tawabi' dan al-mutaghayyirat. Tu pun penting juga. At-tawabi' rasa orang tak pernah tikai sembahyang ni 4-5. Pergi bahas sembahyang 4 rakaat 5 rakaat itu bangang tahagaban lah. Tak ada pergi bahas, mari seorang pergi bahas sembahyang ni kena 5 rakaat. Kalau kita buat 5, kita rasa canggih. Bapak ada, cekeh biji. Itu tawabit, orang tak debate tau. Tapi dalam isu mengadaptasi hukum hudud sebagai contoh, itu ijtihad. Okey, memanglah pelaksanaan hudud itu adalah wajib, betul, kita tak nafikan. Tapi nak melaksanakan tu pula ijtihad. Kita baca rang undang-undang hudud Kelantan sebagai contoh. Adakah rang undang-undang hudud Kelantan bila dilaksanakan maka tercapai terus keadilan? Belum tentu. Sebab definisi bagi muhsan sebagai contoh dalam rang undang-undang hudud dipakai dalam satu pendapat. Kalau kita buka pendapat Rashid Tirta pula, jadi debate yang lain pula, definisi bagi muhsan. Di situ pun ada problematik kalau kita nak bahas. Okey, kita nak cerita hudud memang wajib dilaksanakan, semua sepakat. Dan kita takkan kata tak boleh laksanakan. Kau cakap juga kau keluar dari Islam, kau mengatakan macam hudud ni tak relevan, tak boleh. Memang kena laksanakan. Macam mana nak laksanakan? Berhajat kepada al-ijtihad baru. Dan itulah pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila menceritakan tentang tatbiq syariah di dalam sesebuah negara. Okey,
Macam mana nak buat sekarang ni? Kita apa ni? Macam mana nak buat? Anda rasa PAS sebagai contoh, dia ada cita-cita. DAP ada cita-cita, PKR ada cita-cita. Semua orang ada cita-cita. Ana pun ada cita-cita. Dan cita-cita Ana rasa lebih daripada apa yang PAS nak. Cita-cita Ana. Ana satu malam balik rumah tahu lapar, nak makan nasi. Tanya rumah, ada nasi ke? Tak ada nasi. Mulut ni keliu sangat, nak makan siakap 3 rasa. Cakap rumah ni kita keluar pukul 2 pagi. Keluar masuk satu kedai, tak ada siakap 3 rasa. Masuk kedai kedua, tak ada siakap 3 rasa. Masuk kedai ketiga, tak ada siakap 3 rasa. Ana cakap rumah, macam mana kita ni? Makanlah apa yang ada. Last sekali, ada tak masak steak? Ada. Okey lah tu. Niat nak makan siakap 3 rasa. Tak dapat siakap 3 rasa, dapat steak pun okey lah. Masa dulu di Mesir dulu, Ana bercita-cita nak kahwin dengan perempuan Arab, Ustaz. Ada tau, Ana ada girlfriend seorang nama Nagwa di Mesir. Memang cita-cita nak kahwin dengan dia, tapi problem bapak dia tak bagi sebab hidung aku kemik. Ana balik Malaysia, nak kahwin dengan orang Terengganu, keturunan Yaman. Okey lah tu. Tak dapat Arab, keturunan Arab pun jadilah. PAS ada cita-cita, DAP ada cita-cita, PKR ada cita-cita. Dan kita tak boleh nak tegang lidah. Kalau kita tegang, UMNO nak melintas itu bagaimana? Macam mana nak buat? Kita toleransi dan kita nyatakan pandangan kita dalam kerangka demokrasi, insya-Allah dengan cadangan kita, insya-Allah yang kita cita-citakan boleh dilaksanakan di negara kita. Wallahu a'lam.